Hari ni kita nak turun tengok. Oh, kenapa ni? Ni yang tarik tadi ni. Turun tengok jaring ya. Adalah 2 utas 3 utas hari ni jaring. Malam tadi petang semalam pasang. Okey, malam tadi dah turun ambil ikan dah. Ni untuk pagi ni lah, tengok berapa ada. Okey, jom kita tengok. Cabut dah ke? Mana? Ni ah. Apalah. Ni aja. Cabut ke panjang tengah ni? Ui, so. Salah. Tapi terik ni ikan dia okey jugalah. Saiz dia kan? Dapat rasa banyak. Tak rasa lah. Kalau ikutkan tu bukannya Tak lekat. kan. Kurang. Tu ada. Mau main dekat apa ni? Dekat dia bukan kecil. Tak dapat. Yang carinya pun ikan kecil. Oh. Jalan. Jalan. Tak turun cari dia. ISO ni. Bot dia dah hilang. Hah? Hilang? Hilang. Dah. Anyut ke? Anyut. Ya. Putus sebab dia air dia buat tali dia putus. Tarik dia. Balak. Balak lah. Hilang ke dia? Hilang ke garam? Dia tak mungkin garam. Dia tak ada enjin kan? Tali putus. Dia tak ada enjin kan? Dia tambah di atas. Dia tambah di atas. Tali putus. Sayang. Ya dah. Ya dah bro. Lengkor-lengkor bukan. Mana? Tu sana. Sana tak ada lagi. Pasang letang terus sana marah demo pasang raweh. Kepung lah ya buat bulat. Daripada sini tarik sana pusing sana. Jangan buat situ hilang. Tak bisa ada. Ada. Macam ni payah. Dia tak mau pergi.
Apa tu? Sangkut. Kaloi. Kau bakar bagi mak ya. Nak tak dia makan? Dia barang dalam. Kaloi kan ada. Itu dah tekor aman. Tu. Balik-balik bukanya. Ada rezeki. Kau lepas tak asal tak ada rezeki. Baik sahur dulu. Rezeki aku tak mana pun. Batang ada. Itu ikannya berjalan. Sana. Tu. Depan. Tu ah. Tu sebelah sana tu. Ah. Tak masuk tu. Dekat ke? Dekat tu. Tak ada. Yang sebelah sini satu tadi. Pancang balik dia. Oh ni ha? Allah, ini tak bubuk, tak ni. Itu yang dah tarik tu. Sebelah sana. Ada tadi. Menunjuk tadi. Dekat ke? Masuk. Kucing binatang. Ini kalau masuk mata habis. Tak ada. Masuk mata tak habis Jejak je lah. Tak boleh nak buka mata. Tak ada langsung sebelah sini. Ada tak? Kosong saja ni. Tak ada. Yang ni tak ada. Dia belum keluar, dia belum lalu. Malam ada tak? Tak ekor tak salah. 4 ekor susah ke kalau yang ni? Tak 3 ekor. Siap. Naik ke atas pula. Tumbang dah pokok. Dah. Ada. Tumbang dah pokok ni. Tempat para pemancing menyandar. Wah. Ada pelipar. Ada. Ada ikan ni. Ada pelipar. Tak jatuh pula dia. Belum lagi. Tunggu air besar sikit. Air naik, tak naik lagi. Jatuh bawah. Duduk di bawah. Tak lalu, tak kena lepah. Tu.
Pokoknya lampau. Tenggalan. Musim tenggalan ke? Tenggalan saja. 3 ekor tenggalan dapat. Dia gede-gede. Gimana nasib baik tak pegang ngesik kau kuat. Apa kena ni? Banyak kan? Tak ada lah. Ekor tu pun. Ada dia sebelah sana. Sangkut lah. Malah kami dapat pelabur. Belakang enjin. Tak ada. Ini air musim macam ni. Allah Akbar. Dua pokok. Esok pokok ni. Itulah. Tinggal ni tenggai je pun. Tepi-tepi sungai. Nampak yang pun yang Cantiknya apa? boleh dia makan. Tak dah. Tolak berlepah. Tolak berlepah. Sangkut tak mana tu? Aduh. Ni. Lemak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah rezeki kita hari ini. Ini sajalah rezekinya. Satu. Dua. Tiga. Banyak. Empat. Boleh lah. 6. Tadi dah kutit. 7. Lebih kurang dalam 3 kilo. 8. Sampai ekor. Adalah syukur Alhamdulillah lah tu. Ini saja hasil kita pagi ni. Cukuplah. Ada. Besar. Paling besar. Angkat je. Boleh lah. Koleksi besar-besar. Okey. Okey, yang mana tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okey, bye-bye. Dah tumbang pun boleh Hari tu condong pun letak kat situ dapat juga Ini dah tumbang pun boleh. Boleh lah. Saya tak naik penuh. Petang ni tak laju. Bergolek je kan dia masuk kan. Oh tu turun lah. Oh tu tengah kot sawit dia pasang. Ameh. 2 orang. Tengok macam ada. Tengah. Aduh. Oh, ada.
Ada. Tu yang tengah tu berenjut dia. Oh. Abau. Kau aku pasal. Abau lagi. Kat koyak pun boleh Ada pintu. Apa pasal itu muka? Pintu masuk. Itu muka apa pasal? Masalah. Pak Abau. Sorok terus Tak bagi tengok Satu saja. Satu je. Jadilah tu. Tarik balik ah. Ni dia. Mana dia? Botolnya ke sini. Jangan kosong. Langsung. Dia. Lampam. Kerai. Kerai ke lampam? Lampam. Kerai macam mana? Alah. Kerai macam mana ya? Tahulah dia mau kerai. Lama dengan lampam kan? Bila kita cakap kerai dia mau kata lampam, bila kita kata lapar dia mau kata kerai. Alantak kau lah. Kerai tu lampam kan? Cuma tempat-tempat dia cakap lain. Dia kalau kuning. Ya. Oh, kulit sisik dia. Kuning. Oh. Sisik pokok dia kuning. Alhamdulillah lah. Sekarang lah benda ni. Kadang-kadang ikan ni bawah betul. Tak berenjut. Tu kat labuh kan? Kata berau dah duduk. Yang itu masuk bos burung. Tahu dah kena makan. Tapi dia makan kepala. Bawang 916. Patut mahal harga dia sekarang tu. Kena ikut harga emas. Ikan bawang kena ikut harga emas sekarang. Tak ada. Depan tak ada. Tak ada. Jangan kau makan kepala eh. Dapatlah aku makan isi. Baru lagi ni. Betul yang hak itu tadi tengok masuk bawah. Kan ada ikan sana dia ambil dah. Dia dah makan dah lah. Tu bunyi bot tu. Bunyi bot ke bunyi motor? Buat kerja dalam air. Motor dengan bot sama. Bawang. Habis pipi ikan ni. Jom. Dia ada kenyang. Tak kosong. Apa tu? Ikan. Ikan apa tu? Tak tahu. Dia langgar tu. Dia langgar. Apa? Kita angkat dua sekali.
Ayah, bawa bot. Hai, mana pergi? Ke ayah salah sauk? Salah. Alah. Ayah salah sauk tu. Besar je. Memanglah besar. Ayah salah sauk tadi. Baju duduk bobot mana Ah. nampak daripada arah mana? Dia masuk ikut sana tu. Tak nampak daripada arah mana. Nampak pada arah mana tenang. Sayang tu. Ikan apa tak tahu. Itu bukan rezeki. Bukan rezeki kita nak macam mana. Dia ke mana entah tak nampak kan. Besar tu. Kasar. Baru kena tu baru langgar. Itu lah tu dengan langgar tu. Ada berumpai. Rezeki awak nanti. Adalah. Kasar tu. Apa dia masuk balik? Kalau dia masuk balik kenalah sebab dah kepung. Kenapa tu ya? Google. Google selam ke Google Ansett? Selam lah. Kasar tu. Tiba-tiba melibeh. Dia tak bagi tengok pun. Bukan ini juga. Tak ujung tu. Itu dia bagi tengok. Tapi disebabnya ayah duduk sebelah sini, dia duduk belah sana. Tak boleh nak sauk. Dekat Kelabang. Oh. 2 kilo lebih rasanya. So. Tengok lebar tu badan tu. 1 kilo lebih ke 2 kilo ni tu lah. Allah Akbar. Lepas. Besarnya. Dia ganti. Ganti yang tadi ya. Sayang. Dengar dia melibeh je lah. Kalau dia masuk ke dalam. Dia daripada sini jadi ni tau. Dia nak keluar. Lampam. Bukan ni kecil je. Kat 3 inci. Oh, itu apa? Sebarau. Mana video ni? Dia macam apa? Tak puas hati dengan yang tadi. Hilang pelampung. Tak puas hati dengan yang tadi. Dia macam tak puas. Sebab tak nampak ikan apa. Orang ambil ikan buka pun dia tak tengok. Mana koyak besarnya tu? Berpusing-pusing dah. Itu dah kita tarik dia biawak merang. Habis dah. Dah, habis. Dia tengok yang tadi. Dia tengok balik yang tadi. Berhati-hati ya. Tengah.
Jangan bawah-bawah. Ni lah. Mana ya? Logo. Duduk boleh sana lah tu. Dia gaya je tu. Rumah sebelah sana tadi. Punya gaya je nak tarik. Lepas tu. Besar tu. Betul dah. Dah lepas. Tak apalah. Tak ada rezeki. Rumah pun keluar kat lubang. Besar sangat. Cabut kot tali tu. Mana? Tali ujung. Tak eh? Cabut tu ya? Tidak. Pasal tadi ditarik tadi dia ni. Ha. Oh tak. Jadilah. Yalah. Oh, kenapa dia diam? Kenapa dia diam? Ke baru kena juga? Tangguh ya, tangguh. Kuat ni. Dia tarik ke tengah. Ayah. Labau. Ayah lutut ya. Ya, lalu tu tak apa sikit je. Tak boleh. Nanti kena band. Nanti kena band. Kita dah cakap dah. Ya, kuat. Takut tercabut je. Cabut tak cabut. Dia ikat dua. Okey. Musim. Oh, ayah. Musim kelabau. Kan? Musim kelabau kan? Tahu ada musim ke? Safety first. Masukkan dia terus. 2 kilo dia. Kaki pun kena. Kaki pun kena pun. Kita rasa yang tadi pun berat-berat ni kat lah. Mana? Tengok gaya dia tarik tadi. Tapi tak tahu lah ikan apa kan. Tak. Tapi kadang-kadang kelabur main kat tepi tu. Itulah. Ini kalau buka 4 inci tak kena langsung ni. Tak masuk. Hanya nelayan berlesen je yang berani buat buat pukap besar ni. Nelayan berlesen je. Sebab nak kena report hasil pendaratan. Hasil pendaratan nak kena report. Kanalah yang marah. Marah bukan lain marah. Ikan nak marah. Kelabau tak apa. Ikan besar. Alright, alhamdulillah petang ni dah selamat. Selamat cari ikan. Satu. 2 kelabau. 3. Nampak. Aduh, kepes kaki kat dah. Oh, nak agak gambar. Okey, dah. Dua-dua lah kesian yang kecil tu. Dah. Adik, kan dia lecung kan. Apa tak dapat? Matanya poteh. Okeylah, yang lain tu biasa-biasa punya ikan. Yang ikan yang kita kena scam tadi terlepas ya. Pelampung, 3 biji pelampung tenggelam. Angkat-angkat ikan loma. Beria gepol pukat je. Okey. Alhamdulillah dah selamat sampai ke pangkalan. Syukur alhamdulillah rezeki hari ni ada lebih sikit. Lebih sedikit.
Syukur, alhamdulillah banyak-banyak. Okey, Yang terima mana kasih. tengok jangan lupa subscribe, like, komen dan share macam biasa. Okey, bye bye.